Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita mengimarahkan dan kita menghidupkan kesunahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat berjamaah dan juga kita mendengar majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diturunkan dengan keberkatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Amin insyaallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung sikit lagi berkenaan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Malam ni kita nak lihat sedikit lagi sambungan berkaitan dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum? Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه." Hadis yang ke-354, hadis riwayat daripada Imam Muslim, bahwasanya An-Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan bahwasanya, bukankah kamu semua dapat makan dan minum dengan sesuka hati? Tetapi aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apa-apa pun yang boleh membuat mengisi perut baginda, termasuk kurma yang kering. Okay, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam rumah kita, di dapur kita ada berbagai-bagai makan, berbagai-bagai minuman yang kita makan setiap hari, tak berhenti-henti. Kita tak pernah putus makanan minuman di rumah kita. Tetapi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan bahwasanya pernah di rumah Nabi tak mempunyai apa-apa pun makanan, termasuklah kurma yang kering. Maksudnya sebiji kurma yang kering pun tidak ada di rumah Nabi. Baik. Kalau tak ke kurma kering, kalau tidak ada makanan yang lain, gandum, roti dan sebagainya, ada kurma kering pun jadilah untuk mengelas perut. Kurma kering ini dah sehabis-habis koman dah kita makanan lah. Maksudnya begitulah. Tetapi jangankan kata kurma kering, jangan katakan gandum ataupun roti dan sebagainya, kurma yang kering pun tidak ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuat makan. Sekurang-kurangnya ada kurma kering dapat juga dimakan dengan cara direndam di dalam air, maka tunggu dia lembut, diminum airnya dan dimakan isinya. Baik. Tetapi di rumah Nabi ini tak ada apa-apa langsung. Apa saja jenis makanan pun tidak ada. Baik. Dalam riwayat yang lain pula, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya
kunna in kunna ali Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Okey, baik. Sayyidah Aisyah pula bercerita, kami keluarga Muhammad pernah tidak menyalakan api, yakni memasak di dapur selama sebulan penuh. Kami hanya makan kurma dan air. Baik. Pernah pula Sayyidah Aisyah menceritakan pula di rumah mereka isteri-isteri Nabi tidak mempunyai makanan-makanan apa-apa langsung yang boleh dimasak. Yang ada kurma kering dengan air kosong. Itu saja yang ada untuk dibuat makan. Jadi dapur pernah sebulan penuh rumah Nabi dapur tak berasap. Bukan pasal isteri-isteri Nabi malas masak, ada duit banyak makan kat kedai. Macam kita ni. Bukan. Kita sekarang ada ramai orang moden zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi anak-anak dara zaman sekarang ni, contoh sajalah, bukan semua. Zaman sekarang tu yang baru-baru berkahwin, anak-anak wanita kita, anak perempuan kita, ramai yang dapur tak berasap juga. Kadang sebulan juga macam Nabi juga, dapur tak berasap. Tetapi bukan pasal tak ada makanan, senang telajak. Iaitu apa dia? Hari-hari makan di kedai, makan di restoran. Sehingga kan bila mak mentua datang rumah, tak tahu nak buat apa, nak masak apa pun tak tahu, tak biasa masak. Bawang tak ada. Apalagi alat-alat yang masak yang lain, bunga lawang ke, bunga cengkeh ke, semua segala tak ada. Ujung-ujung, mak jom kita pergi makan di kedai lah. Kedai ni sedap, bagus masakan dia. Mak pun belum pernah makan. Ujung-ujung bawa mak mentua pergi makan di kedai. Kenapa? Kerana kita malas masak. Sama juga dapur tak berasap sebulan. Tapi dapur Nabi tak berasap sebulan itu bukan kerana malas masak, bukan kerana duit banyak makan di luar. Tak, tetapi kerana memang tak ada apa-apa yang nak dimasak. Tak ada bahan masakan dalam rumah Nabi. Adakah Nabi malas bekerja, Ustaz, sehingga kan tak ada duit nak beli makanan, beli bahan masakan dan sebagainya? Tidak, bukan begitu. Nabi itu mencari bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi yang ceritanya dapur Nabi tak berasap itu adalah kerana semua segala makanan, bahan-bahan makanan yang ada di rumah Nabi tidak pernah lekat di dapur Nabi. Bahkan semuanya disedekahkan kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada umat. Kerana Nabi tak fikir tentang perut Nabi. Nabi fikir tentang perut umatnya. Pada waktu itu ramai di kalangan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, banyak yang susah, yang miskin. Jadi Nabi banyak memikirkan mereka melebihi daripada memikirkan diri Nabi, perut Nabi. Kalau ikutkan Nabi, kalau nak senang, nak kaya, tak ada masalah pun. Gunung Uhud itu menawarkan diri untuk jadi emas. Tak ada hal pun. Tapi bukan Nabi nak macam tu. Nabi nak hidupnya itu sederhana, biar susah, tetapi umat-umatnya dalam keadaan yang selesa dan baik. Begitu. Baik. Pernah dalam riwayat yang lain juga ada disebutkan bahwasanya dapur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berasap selama 3 bulan berturut-turut. Okey. Ini masalah yang sama, iaitulah kerana Nabi tak ada apa-apa makanan di rumah untuk dimasak. Tak ada roti, tak ada gandum, tak ada apa-apa. Tak ada kari, tak ada apa yang nak dimasak. Jadi keadaan Nabi adalah dengan banyak meminum air kosong dan memakan kurma kering. Kadang-kadang ada kurma itu dihadiahkan, diberikan oleh orang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan yang itulah.
Itu pun ada lebihan baki, sedekah pula dekat orang, bagi dekat orang pula. Baik. Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, syakawna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Baik. Abu Talhah dia pernah bercerita, kami pernah mengadu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ni tak ada apa nak dimakan di rumah ni kami. Ya Rasulullah, tak ada apa-apa langsung nak dimakan di rumah kami ni. Sehingga